Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton di luar sana. Saya Azmir merupakan hos anda pada kali ini bagi siri Edukas PNK bagi tahun 2025. Bagi episod pertama Edukas pada kali ini, pihak produksi dan para penerbit di depan sana ingin mengetengahkan sedikit kelainan dengan menjemput para tetamu di kalangan individu, industri dalam mengupas dan membicarakan topik-topik yang mampu memberi inspirasi buat penonton di luar sana. Oleh itu, bertemakan dari komuniti ke kampus, inspirasi YB, aspirasi politisi, tetamu untuk episod pada kali ini antara individu yang tidak asing lagi buat warga Politeknik Melaka. Saya memperkenalkan YB Alexia Sochin, Exco Pembangunan Usahawan, Koperasi dan High Level Pengguna merangkap ADUN N19 Kesidang. Terima kasih YB. Terima kasih semua jemput. Okey. Sebelum itu saya ingin mempersilakan YB untuk menceritakan sedikit latar belakang YB sebelum dipilih untuk mengetuai dan memimpin ADUN Kesidang ini. Silakan YB. Saya graduate di Universiti Tunku Abdul Rahman dan saya sebagai seorang IT consultant sebelum ni. IT. Dan saya pernah buat programming. Dan setelah saya telah mengikuti dunia politik dan saya terpilih sebagai wakil rakyat di DUN Kesidang. Mulai tahun 2018. 18, ya betul. Ya. Dan di kawasan kita memang ada banyak cabaran. Dan termasuklah kita ada penduduk yang teramai. Betul. Dan juga tempat perniagaan yang paling banyak, industri dan juga penduduk yang sangat kita kata sangat pesat. Betul. So saya perlu buat banyak kajian dan juga banyak kerja lah dan untuk selesaikan isu-isu penduduk dan sebagainya. Okey, saya tinggal di Jasin. Orang Jasin. Dan saya sebelum ni memang ada kenal lah. Ada kawan saya, dia pun belajar di Politeknik. Okey. Dan setelah saya terpilih sebagai YB untuk kawasan Kesidang. Dan kawasan kita memang ada sebuah Politeknik. Ini Politeknik Melaka. Politeknik Melaka. Dan kita ada banyak urusan-urusan dan juga ada jumpa dengan murid serta juga pelawak Politeknik dan bengkel-bengkel. So kita memang kenal lah. Okey. Terima kasih YB di atas sedikit latar belakang berkaitan dengan pendidikan, bagaimana YB terlibat dalam dunia politik dan terusnya dilantik sebagai Exco Kerajaan Negeri Melaka pada tahun 2023. Okey, terima kasih YB. Sebentar tadi YB telah menceritakan sedikit latar belakang bagaimana pendidikan YB. Kemudian YB telah terpilih untuk mengetuai dan memimpin DUN Kesidang. Seterusnya pada tahun 2023, YB telah terpilih untuk mengetuai Exco Kerajaan Negeri Melaka, memegang satu portfolio dan YB telah menyentuh berkaitan dengan isu komersial dan industri yang terdapat di bawah DUN Kesidang. Seterusnya YB, saya tertarik kepada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara berkaitan dengan KDNK Negeri Melaka pada tahun 2024. Di mana terdapat sektor-sektor yang banyak menyumbang iaitu perkilangan, perkhidmatan dan juga perkhidmatan pertanian juga banyak menyumbang kepada sumber ekonomi kepada Kerajaan Negeri Melaka. Seterusnya saya ingin bertanya kepada YB, sejauh manakah YB dapat melihat peranan Institut TVET ini dalam menyumbang bagi melahirkan tenaga mahir bagi memenuhi permintaan daripada pemain-pemain industri yang terdapat di Negeri Melaka itu sendiri. Silakan YB. Institusi TVET seperti Politeknik ia memainkan peranan yang amat penting umpamanya di Negeri Melaka. Betul. Kerana peranan mereka bukan sahaja melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, Betul. tapi juga di Melaka yang kita pesat membangun dengan pelbagai industri termasuklah sektor pelancongan dan juga perindustri dan juga perindustrian dan juga ekonomi digital. Ya, betul. So bagi pihak saya sendiri, saya lihat Politeknik bukan sahaja pusat latihan teknikal, tetapi ia juga sebagai sebuah pemangkin yang membangunkan modal insan, termasuklah student-student kita yang belajar di
politeknik untuk mereka sama-sama memberi sokongan dan juga keperluan bagi kemahiran yang diperlukan. Terutamanya kita ada banyak kawasan perindustrian dan juga banyak kilang-kilang yang memerlukan kemahiran TVET. Dan kita lihat di Melaka ini memang kita juga ada banyak institusi TVET. Betul. Kalau berbanding di sebuah negeri, walaupun kita negeri itu tak besar sangat, tapi TVET banyak. Ada banyak industri. Tapi di bawah Dun Kesidang itu sendiri mempunyai beberapa kawasan perindustrian ini, YB. Betul. Itulah termasuk yang institusi komuniti dan juga yang Politeknik Melaka yang sedia ada ini. Betul. Baiklah YB, sebentar tadi YB menceritakan bahawa di Dun Kesidang ini mempunyai masyarakat yang paling ramai di bagi negeri Melaka. Justru saya ingin bertanya, bagaimana pula bentuk-bentuk bantuan ataupun inisiatif yang disalurkan melalui Kerajaan Negeri Melaka kepada pihak YB bagi membantu golongan-golongan belia, pelajar-pelajar lepasan SPM ini untuk menyambung pengajian mereka ke peringkat seterusnya? Okey, untuk maklumat, negeri Melaka memang kita kalau ikut tahun lepas dan tahun ini banyak berita dan laporan yang melaporkan berkenaan dengan TVET yang termasuklah peruntukan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga daripada Menteri KKDW dan sebagainya. Dan saya lihat dari sudut kerajaan negeri, kita memang ada portfolio yang berkaitan dengan TVET yang dipegang oleh Datuk Dila dan juga daripada Yang Berhormat Ketua Menteri sendiri. So bagi pihak saya sendiri sebagai esko berkenaan dengan keusahawanan, secara tidak langsung kita ada berkaitan sedikit berkenaan dengan TVET kerana daripada industri-industri contohnya kerja dan sederhana. Mereka juga perlu untuk pekerja-pekerja yang berkemahiran TVET. Itulah daripada kita sentiasa kita ada dengar dan lihat, termasuk ada kilang-kilang yang mengambil student-student yang daripada TVET. So bagi negeri Melaka kita ada penubuhan, ada sebuah institusi MISTEC. Yes. Kita pun di lihat Batu Berendam juga. di Batu Berendam ada banyak program-program TVET yang dianjurkan dan latihan. Mungkin dia short term atau long term pun ada. Dengan harga yuran yang murah dan berpatutan. Dan dari sudut Politeknik Melaka yang sedia ada, ia lagi hebat kerana satu semester hanya RM200. Ya, betul. Dan berdekatan dengan penduduk setempat. Pusat komersial sekali, YB. Ya. Dan bagi saya sendiri, saya pernah mengunjung di Politeknik Melaka dan kita bawa dengan media dan kita tolong bawakan program yang ada dan juga ramai yang telah hadir ketika program Jualan Ramah kita bawa ke sana sebab kita nak ibu bapa juga boleh tolong datang ke sini dan lihat dengan sendiri. Okey, untuk makluman penonton di luar sana, YB Alex adalah merupakan tetamu yang tidak asing lagi di mana-mana acara ataupun program-program anjuran Politeknik Melaka. Tidak salah saya YB, bagi tahun 2025 saja pihak YB dan juga pasukan banyak mengunjungi Politeknik Melaka, betul? So antaranya kita ada program Jualan Rahmah, kunjungan hormat dan program-program penyampaian bantuan kepada pelajar-pelajar, betul YB? Dan juga hari terbuka Politeknik. Ya, betul, hari terbuka baru-baru ni. Okey YB, merujuk kepada prestasi YB apabila berkhidmat di bawah Kerajaan Negeri Melaka. Selepas menerajui memimpin Adun Kesidang, pada tahun 2023, YB telah dilantik sebagai Esko Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna bagi Kerajaan Negeri Melaka. Okey, merujuk kepada portfolio berkenaan, saya ingin bertanya, apakah inisiatif bantuan ataupun bentuk-bentuk geran platform di bawah portfolio YB bagi membantu graduan-graduan tadi selepas mereka menyambung pengajian untuk menerokai peluang pasaran kerja baru ataupun mereka ingin menjadi seorang usahawan? Boleh YB kongsikan sedikit? Okey. Untuk maklumat semua, selain daripada program dan juga penyebaran melalui social media, dan juga kita tentu ada banyak grant atau pembiayaan yang diadakan melalui agensi-agensi kerajaan. So
bagi pihak saya sendiri, saya lihat graduan daripada TVET, actually mereka ada landasan yang luas juga. Dia bukan sahaja katakan selain daripada TVET, you kena ada ilmu pengetahuan atau degree atau katakan master dan selanjutnya baru ada peluang. Tak. Saya memang ada kawan-kawan yang graduate daripada TVET dan pada satu hari nanti mereka juga ada berpeluang menjadi sendiri, boleh buka bengkel kereta kalau you adalah pelajar untuk belajar dengan otomotif. Dan juga anda juga boleh lihat, kita lihat kalau sekarang memang dari sudut construction, pembinaan mereka memerlukan orang yang pakar dalam contoh wiring, plumbing dan sebagainya. Pembinaan itu sendiri banyak peluang dan cabang-cabang yang boleh kita terokai ya untuk graduan TVET tu. Anak-anak mudah kalau katakan mereka graduate daripada TVET yang belajar untuk bidang ini, saya rasa peluang mereka juga luas. Katakanlah mereka pada satu hari nanti mereka perlukan bantuan atau dana dan pembiayaan daripada kerajaan, memang kita ada. Sebagai contoh, kita ada daripada MAEM, ada daripada Tekun, SME Corp dan sebagainya. Dan kalau kita perlukan modal pusingan daripada bank swasta, kita juga ada boleh melalui misalnya daripada PSN, Bank Simpanan Nasional. Dan setia dengan syarat yang katakan SSM 6 bulan anda telah bermula dengan perniagaan anda dan anda boleh dapat maksimum 100,000 pembiayaan. Dana pembiayaan dengan interest yang rendah sekiranya berkelayakan. So itulah kita lihat memang dari sokongan kerajaan, bukan sahaja kerajaan negeri, kerajaan pusat, memang kita menggalakkan tak kisahlah daripada TVET atau bukan TVET, memang sentiasa dapat dibantu atau kita ada beri peluang. Dan untuk maklumat semua, kita juga akan tubuh satu one stop center. Di mana? Di Melaka, UTC. Di Melaka. UTC. So yang itu one stop center berkenaan dengan keusahawanan. Yang itu kita akan ada setiap agensi dan juga berkenaan dengan bank. Maklumat-maklumat yang berkaitan dengan keusahawanan akan berpusat pergi di UTC. Sana, anda boleh lihat dan dengar apa yang diperlukan, yang bersesuaian. So banyak untuk makluman semua kepada penonton-penonton kita, banyak sebenarnya peluang dan juga bantuan yang boleh disalurkan, boleh dimohon. Sekiranya untuk yang penubuhan pusat tu dijangka bila YB akan dirasmikan? Sekarang One Stop Center sudah tersedia. Hanya untuk tunggu untuk kita membuat announcement saja. Okay. So penonton-penonton kena bersedia dengan so kena ready dah, kena subscribe kita punya Educast podcast ni supaya dapatkan maklumat berkaitan dengan launching pusat penubuhan tadi. Okay, sebenarnya untuk makluman penonton-penonton di luar sana, banyak saluran-saluran yang boleh graduan-graduan mohon apabila ingin menjadi seorang usahawan. Betul tak YB? Ya. Betul. Okay, sebagai penutup YB, apakah nasihat ataupun inspirasi YB kepada ibu bapa, pelajar-pelajar lepasan SPM baru-baru ni 2024 untuk sama ada mereka ingin mempertimbangkan untuk menyambung pengajian ataupun mereka ingin terus bekerja? Apakah nasihat YB kepada mereka? Okey, bagi ibu bapa dan juga anak-anak murid lepasan SPM umpamanya, kita bukan sahaja melihat pada pendidikan yang sekadar di Menara Gading. Betul. Tapi juga dalam bentuk kemahiran dan juga praktikal. Betul. Dia juga amat relevan di negara kita. Khususnya masa sekarang AI teknologi memang luas dan juga kita perlukan banyak orang yang berkemahiran TVET. Betul. Dan bagi ibu bapa, bolehlah galakkan dan juga memberi sokongan kepada anak-anak kita, cubalah meneruskan laluan TVET. Kerana dunia hari ini memerlukan lebih ramai mereka yang berkemahiran. Dan saya percaya contohnya di Melaka kita ada German Technology Park yang baru dilancarkan baru-baru ni. Betul, baru dilancarkan baru-baru. Pada masa yang akan datang, kita memang perlukan banyak anak-anak murid yang berkemahiran. Betul. So pandangan saya, setelah anda keluar daripada bidang atau kemahiran TVET, tentu ada
peluang Betul. dan masa depan yang cerah. Okay. Terima kasih YB di atas nasihat dan inspirasi sebentar tadi kepada penonton podcast kita di luar sana. Semoga banyak lagi YB kita merangkakan program dapat direalisasikan di antara pihak Politeknik Melaka dan juga pihak YB dan pasukan dalam mempromosikan, memartabatkan pendidikan TVET di Melaka dan seterusnya di Malaysia. Okey, YB mewakili pihak penerbit dan tim produksi, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB meluangkan sedikit masa pada hari ini. Untuk bersama-sama live kita dalam podcast ini. Dan kepada penonton di luar sana, jangan lupa untuk klik butang loceng dan juga subscribe kepada channel Poli Melaka Shout TVET untuk mengikuti video-video baru pada episod akan datang. Dan yang paling penting, pastikan juga Politeknik Melaka YB berada dalam senarai permohonan UPU anda untuk tahun ini. Okey, akhir kata semoga kita berjumpa lagi YB. Seperti biasa, tagline kita adalah Poli mana? Poli Melaka le. Okay, YB, sedikit pantun bagi menutup kita punya slot pada pagi ini. Silakan YB. Okey. Tadi ada dengar saya berkata tentang Menara Gading. Betul. So saya gunakan Menara Gading untuk permulaan pantun saya. Menara Gading tinggi menjulang. Ilmu dicari tanpa dicemu. Politeknik Melaka tempat gemilang. Wah. TVET ditekuni, capai ilmu. Wah, terima kasih YB. Saya rasa pantun tu memang terus tersemat di hati kami warga TVET di Melaka ini. Terima kasih YB. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum dan jumpa lagi untuk episod akan datang. Bye. Bye.